amalan untuk pengasihan. Pengasihan dia tunggu ramai, tunggu kan semua. Amalan ni adalah dia panggil amalan tirisan alam. Tirisan alam. Ni tuan semua. Asma ni bagus untuk siapa? Bagus untuk orang yang buat bisnes, orang yang ada pengusaha-pengusaha, sama ada pengusaha restoran, pengusaha kedai kain apa semua, yang buat marketing, sales marketing, apa juga sebagai pedagang-pedagang yang keluar masuk naik kapal apa semua, dan juga yang mana mereka yang sama sekali bagusnya untuk mereka yang sentiasa jumpa orang, jumpa masyarakat, jumpa apa dan bercakap depan orang kan. Ini bagus sekali amalan ni kerana apa dan semua ini adalah mereka untuk agar bila mereka mengamalkan amalan tirisan alam ni, maka dan semua aura pengisian anda akan keluar sebagai macam magnet wang untuk anda. Ini bukan ilmu keresian, tapi amalan ni boleh menarik sebagai satu magnet untuk menarik wang, dan juga wajah anda akan nampak bercahaya, dan juga boleh menimbulkan rasa nyaman, rasa selesa dengan orang yang berjumpa dengan kita dan semua. Dan setiap kata-kata sosial kita dan semua akan mempengaruhi orang yang kita jumpa, dan juga dan semua akan memberi kesan juga kepada calon-calon untuk nak beli produk kita, ataupun calon-calon untuk datang ke kedai kita, datang ke kedai untuk join makan kat restoran kita apa semua. Dan juga dan semua dia juga boleh menimbulkan, boleh menampakkan kewibawaan, kadang-kadang kewibawaan diri kita seorang, lelaki ataupun perempuan. Kadang-kadang kita buat sales, kadang-kadang orang tak mau beli. Sebab apa? Sebab tak ada kewibawaan, jiwa. Kewibawaan kita tak timbul dan semua, dan kata-kata kita mudah didengar oleh orang. Orang dengar tu, best lah dia ni cakap. Dan kata-kata kita boleh meyakinkan seseorang, dan juga boleh menembuskan hati orang, masalah hati orang tuan-tuan, dan juga boleh menyebabkan seseorang itu tertaluk hati mereka kepada kita, tertaluk dalam sudut apa, dalam sudut apa kita niat. Kalau kita niat untuk bisnes, maka akan berlaku bisnes. Kalau tuan-tuan niat untuk nak jadikan dia sebagai calon pasangan kita, kita boleh gunakan dia sebagai untuk menarik calon pasangan kita, insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan nak, insyaAllah pada kita jumpa Ustaz pada 6 bulan 6 dalam apa semua, dalam amalan asma tirisan alam. InsyaAllah ini memang cun untuk anda, bagi anda yang ingin buat sales, ada juga untuk menarik jadikan amalan ini sebagai magnet wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.